Okay, hello guys. So, welcome to Benadik. Jadi dalam video ni saya nak terangkan apa itu Benadik dan apa yang anda boleh dapat dengan Benadik dan bagaimana Benadik boleh bantu anda untuk kembangkan dan manage bisnes anda dengan lebih baik. Okay, so Benadik secara umumnya adalah business growth platform yang di mana di dalam business platform Benadik kita mempunyai funnel untuk kita capture leads dan kita ada beberapa features untuk kita nurture leads dan kemudian kita boleh close leads dengan lebih baik yang boleh kita gunakan sebagai CRM untuk track dan kita ada automation untuk bantu linkkan semuanya dan kita ada communication tool seperti WhatsApp, email untuk anda lebih senang untuk communicate ataupun tim anda communicate dengan leads-leads tersebut. Dan kita ada juga macam-macam lagi tambahan seperti mengambil payment, membership dan banyak lagi. Jadi, jika sebelum ni anda ingin buat semua tu, anda perlukan pelbagai jenis software tambahan ataupun anda perlu gabungkan macam-macam jenis software tambahan untuk pastikan semua ni berjalan dengan lancar. Tapi instead anda kena buat semua tu dan anda hanya perlu dapatkan sekarang hanya dalam satu platform sahaja. Alright? So sebelum ni, ini semua benda untuk buat satu bisnes tu berjaya ataupun menjadi lebih baik, sebenarnya anda memerlukan semua ni. Anda perlukan tempat untuk buat website, buat funnel, CRM, email marketing, okay, booking appointment, ada automation, workflow dan sebagainya. Okay, cuma sebelum ni anda perlukan pelbagai jenis software dan di mana jika anda tengok semua software-software ini bila kita campurkan sebenarnya anda mungkin kena membayar lebih daripada $1,000 lebih kan, yang equivalent tu sekarang ni dalam RM6,000 plus. Atau jika anda ingin buat sendiri, saya nampak ramai usahawan yang cuba untuk buat sendiri semua sistem ni dalam satu yang ia akan membuatkan anda memakan belanja di antara RM50,000 hingga RM200,000. So agak mahal. So instead kami sediakan di Benadik semuanya ni anda boleh lakukan, dapatkan akses kepada semua features ni hanya bermula dengan RM50 sebulan sahaja. Alright, so very cheap, very easy to use dan sangat sesuai untuk bisnes SME, bisnes yang tengah ingin berkembang. Alright. So kenapa kita kata Benadik adalah sesuai untuk anda? Sebab saya faham bila pada sejak 2018 jika anda ingin buat semua benda, anda akan habis banyak masa sebabkan anda nak belajar pelbagai jenis software. So semua software ada cara-cara mereka sendiri dan bila anda habis masa sebagai kita nak buat bisnes, kita tak akan ada masa untuk pergi belajar untuk buat semua. Alright? Dan kemudian bila anda dah jumpa pelbagai jenis software, anda nak gabungkan dia, kita nak pakai selotip, nak gabungkan semuanya, agak kompleks untuk anda buat. Sebab kenapa? Sebabkan anda kena belajar pula integration untuk bagaimana untuk satukan software-software tersebut. Dan kalau contohnya software yang anda ambil tiada integration yang mudah untuk software lain, dan dia agak susah. Dan sebenarnya yang paling menyebabkan ramai SME yang tak ada automation dan kebanyakannya masih lagi membuat manual sebabkan kos yang sangat tinggi untuk anda retain ataupun maintain bulanan software-software tersebut. That's why banyak business waste time and money bertukar-tukar software dan selalunya dia akan membuatkan data menjadi messy. Okay? So itulah yang Benadik, apa yang Benadik boleh offer kepada anda, satu platform untuk buat semua, yang di mana dalam tu kita ada drag and drop builder untuk membuat landing page dan juga website. Kita juga ada sediakan pelbagai jenis template untuk anda mulakan dahulu jika anda tidak pandai design daripada zero. Anda tak pandai design langsung dan mulakan daripada zero. Jadi anda boleh tukar macam-macam color, size dan pelbagai lagi. Okay. Kemudian kita ada cara untuk anda capture leads dengan lebih baik, iaitu menggunakan form, menggunakan booking page ataupun menggunakan survey sebagai tempat untuk leads isi dan menjadi orang kata apa, anda mendapat maklumat mereka untuk anda tim ataupun bisnes anda hubungi mereka. Okay. Dan yang paling best, apa yang menyebabkan semua menjadi lebih lancar adalah kita mempunyai automation. So automation ni adalah tempat yang di mana anda gunakan untuk membuat sesuatu supaya bisnes anda menjadi lebih automatik. So pelbagai automation yang anda boleh buat, dan dalam series training kali ini anda akan boleh tengok bagaimana untuk buat. Anda dapatkan basic idea macam mana untuk buat dan anda akan nampak apa yang otak anda akan menjadi orang kata apa, imaginative untuk buat macam-macam. Alright. So tak kisahlah anda nak
lepas lead datang hantar reminder ke, nak collect review ke, semuanya boleh dilakukan dengan automation. Dan yang paling best sekali sebenarnya kita ada all-in-one omni-channel conversation channel. Okey, yang di mana di dalam satu tab sahaja anda akan boleh balas email, dalam satu chat sahaja anda boleh baca mesej yang telah dihantar, WhatsApp, okey, ataupun PM mereka di Facebook, semuanya boleh di-manage dengan satu chat conversation platform sahaja. Okey. Dan ini adalah semua orang kata apa, feature-features yang ada. So ada banyak untuk anda boleh explore. Kita ada tambahan analytic report. Okey, kita even ada membership area untuk anda yang ingin membuat seperti portal. Okey, dan kita pun boleh juga collect payment. Alright. So tanpa membuang masa, kan, Benadik, anda boleh cuba dan tengok dahulu apa adakah bisnes ini ataupun software ini bersesuaian dengan anda, sebab kita ada 30 hari free trial yang di mana anda boleh mulakan buka akaun, dan dalam masa 30 hari anda akan boleh gunakan secara percuma untuk feature-features basic yang ada. Okey, dan cuma anda boleh pilih antara 4 plan untuk anda mulakan, yang di mana kita ada package paling rendah iaitu untuk solopreneur, untuk anda baru saja untuk bermula, di mana dalam package tersebut hanya anda boleh ada dapatkan satu user saja, satu login saja yang boleh masuk ke dalam akaun anda. So, dan anda boleh dapat semua akses kepada semua features yang ada, tiada apa-apa orang kata apa limitation, cuma anda hanya limited untuk collect 2000 database sahaja. Okey, dan anda tiada masalah untuk traffic, maksudnya tak kisah berapa ramai yang anda hantar orang ke website anda tiada hide untuk hantar, cuma anda ada limitation dari segi kontak yang anda boleh simpan sahaja. Yang paling popular adalah kita punya package personal, yang di mana pada RM97 sebulan anda boleh masukkan up to 3 user dan 3 login boleh. Jadi mungkin untuk anda, mungkin untuk apa orang kata admin anda, dan juga mungkin untuk marketer anda contohnya. Okey, so anda boleh ada 3 user dan anda akan dapat semua function yang sama dalam solopreneur, cuma pada personal punya package anda dah boleh unlimited contact. Maksudnya anda dah boleh letak lebih daripada 2000 contact dan tiada limit pada contact yang anda boleh simpan ataupun dapat di dalam Benadik. Dan yang ketiga adalah growth, sama seperti personal, RM257 sebulan, cuma pada growth level anda boleh masukkan sehingga 10 user. Okey, yang ini sesuai untuk tim-tim yang sudah pun bisnes yang sudah pun mempunyai ramai team sales ataupun ramai consultant, yang di mana anda perlukan ramai user untuk masuk supaya anda senang manage leads. Dan yang terakhir sekali adalah Pro, di mana pada package RM497 sebulan anda boleh juga dapat unlimited user. Ini sesuai untuk anda yang ada tim yang sangat besar, okey, dan anda akan dapat Zoom support daripada Benadik dan juga priority support tambahan. Okey, so tak kisah apa-apa plan yang anda boleh mulakan, anda ingin mulakan, selama 30 hari adalah percuma, dan kemudian pada hari yang ke-30 anda akan di-charge amount subscription tersebut. Okey, so saya harap anda cuba, jangan takut, tak payah risau, buat saja. Mulakan dengan solopreneur kalau contohnya anda ingin mencuba dan ingin tengok apa yang ada, ataupun anda nak tengok nanti dalam video-video yang seterusnya, tutorial-tutorial yang ada, anda nak cuba follow sekali, dan saya sarankan anda mulakan dengan free trial mana-mana account supaya anda senang untuk ikut tutorial-tutorial yang akan datang. Okey, jumpa lagi di video